Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Kita bertemu lagi dalam rancangan Bayung Al-Quran yang berada pada bahagian terakhir daripada surah Ar-Rum yang telah pun kita bincangkan selama ini. Bagi tuan memiliki tafsir bin Katsir, turun buka pada jilid yang ke-7, muka surat 262. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. Dan sungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sungguhnya jika kamu membawa kepada mereka satu ayat, pastilah orang-orang kafir itu berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang buat kepalsuan belaka. Demikianlah Allah memejamkan hati orang-orang yang tidak mahu memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu menggelisahkanmu. Bahawa pada ayat-ayat yang penghujung ni dapat kita perhatikan ayat ke-8, 59, 60 menceritakan tentang orang beriman dan orang yang kafir. Satu persimpangan yang membawa manusia kepada dua tujuan. Tujuan dan penghujung hidup mereka, destinasi sama ada mencapai mardatillah ataupun kemurkaan daripada Allah SWT. Pilihan dibuat oleh mereka. Orang beriman yang saya ceritakan dalam kuliah yang lalu, bagaimana motivasi mereka untuk beribadah kepada Allah SWT ni, dapat kita lihat satu contoh untuk membabi takrib, untuk kita faham bagaimana generasi salafus salih yang mereka belajar ayat-ayat ini, sifat waqalladzina utul ilma wal iman. Sebagian ulama tafsir seperti Ibn Jarir Tabari, Ibn Abi Hatim, Ibn Atiyah mengatakan bahawa sebenarnya dalam ayat ini ada takdim dan juga takhir. Cuma didahulukan ilmu kerana daripada awal kita dapat lihat bahasan penekanan fokus kepada perkara bersifat demikian. Untuk mereka menjadi orang berilmu, mendengar, berfikir, bertindak sedari dengan apa yang difikirkan itu, menjadikan mereka hakim. Ini telah kita bincangkan pada kuliah yang terdahulu. Orang beriman seperti generasi para salafus salih, terutamanya para sahabat, amat memahami ayat ini dan merasakan dia kena pada diri mereka. Satu hari dalam cuaca begitu panas, bayangkan panasnya di Madinah, di Mekah ketika melaksanakan ibadah haji pada hari ini. Kerongkong terasa macam terbakar, angin yang bertiup tu terasa macam haba. Berada dalam kemah di Arafah, di Mina, terasa seolah-olah berada dalam oven yang begitu panas. Dalam suasana panas di sana, Khalifah Umar Khattab radhiyallahu an ataupun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pada waktu itu berpuasa, meminta segelas air dibawakan. Kita tak dapat nak merasai selalulah suasana panas ni, cuma saya bawa bayangan keadaan panas di Arafah, di Mina, di Muzdalifah bila kita sedang melaksanakan ibadah manasikul hajj. Ni cerita para sahabat 1400 tahun lebih yang lalu, bahawa kaitannya mereka ni merupakan waqalladzina utul ilma wal iman. Kata para ulama ni tadi ada takdim dan takhir, iaitu sebenarnya waqalladzina utul imana wal ilm. Keimanan yang lahir dalam diri mereka menyebabkan timbulnya satu perasaan bahawa setiap ayat yang berkenaan dipakaikan pada diri mereka sendiri. Salah seorang daripada sahabat ni, sama ada Umar Khattab radhiyallahu anhu ataupun Abdurrahman bin Auf, riwayat yang berbeza, meminta air daripada pembantunya untuk dihidangkan. Tiba-tiba ketika nak minum air yang dihidangkan itu, terdengarlah seorang baca ayat ke-20 surah Al-Ahqaf. Pernah kita bincangkan beberapa tahun yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna adzabal huni ma kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum tafsuqun. Sadaqallahul azim. Ingatlah pada ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu, kenikmatan yang diberikan dalam kehidupan duniamu, dan kamu bersenang lenang dengannya, maka kini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan kerana kamu yang telah menyombongkan diri di muka bumi pada masa itu tanpa perkara yang hak, dan kamu juga telah melakukan berbagai bentuk dosa. Bayangkan tuan, ni Khalifah Umar Khattab radhiyallahu anhu ataupun sahabat baiknya Abdurrahman bin Auf ketika dihidangkan air ini tadi, ketika
ketika berpuasa, panas, terik, mereka menolak air itu, mengatakan terima kasih, tak jadi nak minum, padahal ayat itu terang-terang ditujukan kepada si kafir. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Terang-terang menyebut perkataan kafir di situ. Tapi orang beriman merasa begitu gerunnya, takutnya kepada ayat ini, seolah-olah ia kena pada diri mereka sendiri, tak terkecuali. Ayat ni menyebut, siap kamu dulu dekat dunia, kemain lagi kamu hidup dengan segala nikmat diberikan, limpahan kekayaan mengikut syahwat. Hari ni ambil kamu, tak ada bahagian untuk kamu. Langsung kecutnya hati mereka ni, tuan-tuan. Bayangkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengambil masa berbelas tahun untuk mentadabbur satu surah daripada Al-Quran. Yang mungkin seorang daripada kita membaca setengah jam siap, 1 jam siap, 1 juzuk barangkali ataupun lebih sikit. Tapi Sayyidina Umar baca satu surah tu mentadabburnya berbelas tahun. Aduhai hebatnya mereka, sampai rasa iman yang mereka warisi, yang mereka pelajari daripada Nabi SAW tunjuk ajar baginda begitu tersemat dalam hati. Memanglah tak selalulah mereka digambarkan bersifat demikian, tapi kerana takutnya pada kali itu terhadap ayat ini, iaitu melakukan satu demi memperolehi imbalan di akhirat yang menyenangkan. Ini dia dinamakan oleh ahli falsafah terkemuka Ibn Sina, ini sifat pedagang. Memanglah sifat tu tak dilarang. Sekian banyak ayat yang mengajak umat manusia untuk bertakwa, beramal saleh agar mendapat syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Contohnya, memang Allah Taala selalu motivasikan mereka untuk melakukan kebaikan, untuk mendapat satu balasan akhirat yang bersifat abadi. Tapi tengok kadang-kadang bagaimana mencorakkan pemikiran seorang mereka, membayangkan itu begitu takutnya kepada Allah Taala lantaran merasakan banyak kesalahan mereka lakukan. Kata Ibn Sina lagi, sebahagian type manusia ada berbagai pattern, ada jenis yang lain pula. Umpama orang beribadah ni macam budak, macam hamba saya. Tahu tak hamba saya bekerja itu di hadapan tuannya, dia bekerja bersungguh-sungguh, pijak semut pun tak mati, kata. Tapi dia tak mengetahui bahawa tuan rumah ni, majikan, ada pasang CCTV. Ketika tak ada di rumah atau tak ada pejabat, dia pun pasang TV. Tengoklah macam ni rupanya amalan dia. Hipokrit betul, ketika depan aku bukan main lagi dia bekerja, di belakang lain dilakukan. Inilah type-nya, pattern-nya, jenisnya orang beribadah kerana dorongan takut seksa neraka. Pada hakikatnya dia mengikuti sifat seorang hamba ataupun buruh rendahan, buruh bawahan seperti golongan ini. Dia bersikap demikian pada Tuhan tanpa dia menyadari. Ada type lain lagi. Begitu juga diuraikan lebih kurang oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ini merupakan satu jenis mungkin lebih baiklah daripada golongan sebelumnya, iaitu dia beribadah ni tadi macam pedagang, kemudian macam hamba, kemudian ada orang yang bersifat arif. Arif ni berarti apa? Al-arif billah. Dia menyedari betapa besar anugerah dan jasa yang telah diperolehinya, yang diberikan oleh Tuhan yang bijaksana itu dalam segala ketapannya. Kesedaran seperti ini mendorong si arif ini untuk beribadah dan melakukan segala aktivitinya sebagai membalas jasa, bukan kerana nak mengharap sangat balasan syurga yang digambarkan atau takut pada neraka, tapi kerana terhutang budinya kepada Allah atas nikmat-nikmat diberikan. Dari kesedaran itu akan terhadap kebijaksanaan Tuhannya, dia yakin di mana pun ditempatkan mestilah itu yang terbaik yang Allah berikan untuknya. Apalagi si arif ni menyadari pula bahawa dialah yang akan mendapat manfaat ibadah yang dilakukan itu, sedangkan Tuhan tidak memperoleh apa-apa pun. Dia beri kepada hamba yang maha kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah bersifat dengan sifat ghina dan juga alhamd. Allah tidak memerlukan. Wa in tashkuru yardahu lakum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Jadi kalau seorang itu kufur, tidak ada apa kesan kepada Allah. Kalau dia beribadah, dia lah yang untung untuk kebaikan dunia dan juga akhiratnya. Dapat juga dikatakan bahawa sifat si arif ini seperti, kalau kita nak gambarkan, macam sikap seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu menjaga, menyayangi, membelai anaknya semata-mata kerana dorongan rasa cinta tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi kasih sayang al-arif ni, al-arif billah ni kepada Tuhannya atas segala limpah kurnia itu tanpa minta balasan, kerana dia tahu dia memang terhutang budi amat-amat sangat kepada Tuhannya itu. Sebagainya seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya itu, kerana engkau lah yang menjadikan hidup ibu indah nak, tanpa ayah di sisi, engkau lah yang menemani ibu, engkau lah yang bawa ibu, engkau menjaga ibu. Maka itu bayangan kasih sayang seorang ibu. Nak ditamsilkan supaya faham di sini, kata Ibn Sina. Kita ni macam mana tuan-tuan? Saja berkaitan yang saya buat tuan-tuan di hujung tafsir surah Rum ni, agak-agak kita ni bagaimana? Jenis pedagang ke, berniaga, dalam konteks kita beribadah macam businessman, mengharapkan daripada Allah pulangan. Ni aku buat begini mesti dapat begini, aku buat begini mesti dapat begini. Ataupun seorang hamba yang ketika di depannya bersungguh-sungguh, tapi ketika lenyap, ketika seorang diri, maka semua itu tak dipedulikan. Ataupun kasih sayang yang timbul kerana keterikatan hubungan dan juga kefahaman dasar pegangan dalam hidup kita bahawa Allah Ta'ala yang mengurniakan satu, maka sangat wajar untuk kita membalas, memenuhi tanggungjawab itu dengan penuh rasa kasih sayang dan ubudiyah. Sebenarnya ada perkara yang keempat, ada type yang keempat, ada jenis yang keempat kepada manusia konteks beribadah kepada Allah. Jangan jadi ikut golongan yang keempat ni tuan-tuan, iaitu seorang melakukan ibadah ni secara automatik tanpa pemikiran dan penghayatan.
hari Jumaat tiba pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang saja. Setakat itu. Dia bukannya seperti Al-Arif tadi, bukannya seperti At-Tajir, iaitu businessman tadi, dan bukan seperti Al-Abd, iaitu hamba ni tadi, yang melakukannya untuk mendapat reward bila berkelakuan demikian, walaupun dia tidak menyadari sifat nifaknya itu bahaya juga. Tapi yang lebih teruk ni, yang keempat ni, dia bagai robot. Dia tak ada apa-apa pun tujuan lakukan. Dia lakukan sesuai apa yang diprogramkan. Sedangkan yang memprogramkannya itu pun telah tenggelam dalam kesibukan dunia. Robot kalau dibuat oleh seseorang begini, kau kena buat, disetkan begitu dalam automatic system, bergerak begini. Maka kalaulah jenis yang keempat ni saja saya buat kaitan ni kepada tuan-tuan untuk memahami konteks orang beriman dengan orang kafir. Dan orang beriman ni pun ada type-nya pelbagai. Tak hairanlah kalau orang keempat ni tuan-tuan yang telah kita bincangkan dalam surah yang lalu, contohnya surah Al-Ankabut, yang tidak mendirikan solat, dia hanya bersalat. Terus ketika salatnya dia berfikir tentang bisnesnya, kuncinya yang hilang, rumahnya yang tak berkunci lagi ke apa benda yang diingatnya. Maka mohonlah kepada Allah bila kita baca perkara semikian. Sebab itu antara doa yang banyak diajar Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Muaz bin Jabal yang telah saya bawakan kepada tuan-tuan, gaya berfikirnya dipuji Nabi itu, oleh kerana beliau ni seorang yang teguh berpegang dan bijak dalam tindak tanduknya. Nabi menghadiahkannya satu peringatan, wahai Muaz, beribadah kepada Allah itu memerlukan bantuan daripadanya. Maka mohonlah kepadanya selalu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu selalu, dan memperbaiki amal salihku kepadamu sentiasa tanpa penat. Baik tuan-tuan, di hujung surah Rum ni kita boleh buat beberapa kesimpulan, rumusan seperti yang dicatatkan oleh Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili yang tafsirnya Tafsir Al-Munir, bahawa dapat kita lihat Allah memerintahkan Nabi-Nya supaya sentiasa tabah terhadap penentangan dan juga bangkangan, gangguan, sifat kepala batu, sifat sombong yang ada pada golongan kafirin ini. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Tabah, sabarlah engkau wahai Muhammad SAW atas segala gangguan. Konsistenlah engkau istiqamah dalam meneruskan misi penyampaian dakwah dan Islamu, kerana janji Allah itu pasti benar. Bahawa janji Allah akan menolong kamu, menjadikan kamu ni berjaya di atas misi dakwah yang dilakukan, dunia dan juga akhirat. Kebenaran itu akan menyebelahimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah apa lakukan oleh puak kafir ini yang telah kita belajar perkataan khafa khafif itu, jangan menjadikan diri kamu hanya dengan permintaan mereka. Sesuai dengan kisah Utbah bin Rabi'ah yang telah kita pelajari sebelum ini, antara manusia-manusia derhaka yang menderita, yang telah pun berusaha untuk memesongkan dakwah Nabi SAW dengan tawaran-tawaran yang telah kita pelajari sebelum ini, surah Al-Ankabut dan juga surah Rum ini. Jadi ini memberikan kepada kita satu isyarat kewajipan untuk terus konsisten menyampaikan dakwah. Sebab kalau kita lihat, ada satu perkara menarik disebut dalam kitab tafsir, contohnya Tafsir Muharrar Al-Wajiz oleh Imam Ibn Atiyah, bahawasanya ada satu ketika seorang puak Khawarij ini adalah golongan sesat yang pada awalnya mengikuti, memberi ketaatan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, tapi di hujungnya mereka telah pun mukhalafah, mengambil sikap untuk menentang Sayyidina Ali habis-habisan, dipanggil Khawarij, berarti kharaja, keluar daripada ketaatan pada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Oleh kerana marahnya, bencinya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, maka mereka telah pun mengatakan kepada Sayyidina Ali ni, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah pun diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh kalau engkau mempersekutukan Allah, saya akan hapuslah amalmu dan tentu engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ini kata siapa tuan-tuan? Kata Khawarij kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ketika itu Imam Ali sedang mengimamkan salat subuh. Beliau merupakan Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin. Apakah jawapan Sayyidina Ali? Maka saya bawa dalam kuliah akan datang, dan insya-Allah di situ kita akan menutup surah Rum sebelum masuki surah yang baru. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.